Assalamualaikum guys dan welcome back to my channel. So hari ni aku ada kat luar, aku nak pergi beli barang sebab aku nak buat puding roti hari ni. Aku nak buat konten. Nanti aku nak buat video masak, aku nak buat puding roti. So sekarang ni aku dah sampai, aku sampai dekat Tunah Manja TMG Mall, dekat-dekat rumah aku je, dekat Kuantan. So hari ni aku nak beli bahan, ada beberapa lagi bahan yang tak cukup. Dekat rumah telur ada, telur esen vanila dah ada. Yang tak ada banyak sebenarnya, banyak yang tak ada. So aku akan nak pergi beli susu segar, fresh milk, susu cair, roti. Roti yang penting tu. Roti tak ada, macam mana nak buat puding roti, bongok. Apa lagi, kismis. Kismis penting juga sebab tak ada kismis tu puding roti tu dia macam kurang sedap lah bagi aku. Dia macam kosong. So ada kismis tu sedap sikit lah. So jom kita pergi ke beli barang. So guys, hari ni aku tak boleh nak buat konten sangat. Maksudnya tak boleh nak rakam betul-betul sebab sekarang ni aku dekat luar. So aku kena senyap-senyap lah rakam kan. So aku akan tunjukkan view depan aku. So korang takkan nampak lah muka aku. So kat TMG Mall ni ada banyak kedai sebenarnya. So naik. Sekejap lagi aku di situ. So guys, macam aku cakap tadi, aku nak cari. Cantik gila baju dia. Kejap. Cantik gila baju RM19 je selai. Cantiknya. Sana ada lagi. So, misi kita hari ni nak pergi mencari barang untuk buat puding roti. So, kita nak pergi cari susu. Mana susu? Bukan, aku tak saya susu tepung, aku nak saya susu segar. Kejap, bising aku punya troli ni. Kejap aku nak tukar lah. Kau tengok. Okay, so ni dia. Aku nak ambil susu cair satu je. Dan kita ambil susu segar. Dan satu juga full cream. Ambil satu. Aku tengah pening ni nak cari yang panjang ke yang pendek je. Sebab biasa kalau aku beli roti, aku jarang makan roti kat rumah. Melainkan benda tu buat kuih ke apa ke. Kalau makan macam tu je memang aku jarang makan. So aku beli. Gila kau, ada roti sedurian ni. Try satu. So nak dibayar. So guys, sekarang ni aku dekat DIY. Aku tak boleh cakap kuat-kuat pada orang. Aku nak cari something kat DIY ni. Kejap. Comel sekarang ni, aku nak belilah satu. Buat konten. Aku ambil kapibara ni. Serius comel patung-patung ni weh. Comel gila patung-patung ni weh. Aku geram. Aku nak beli tapi aku rasa macam tak perlu benda-benda ni. Beli mixu je. Haus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel. Hari ini seperti yang korang baca di title dan juga thumbnail, hari ini aku nak buat video yang tak seram. Aku nak buat video masak-masak. So hari ni aku nak tunjuk kat korang cara, aku nak testing mic jauh mana boleh dengar. Aku nak tunjuk kat korang macam mana cara-cara untuk buat puding roti dengan kuah custard. Jom kita start. Okay guys, sebelum kita nak start, aku nak minta maaf lah dengan korang kalau video yang aku beli barang tadi agak macam kelang kabut sikit. Aku pergi DIY macam tu je. So sebenarnya dia banyak cerita dia.
tadi dalam perjalanan aku pergi tu ramai orang. So aku nak record macam ada orang pandang-pandang macam dia ni betul ke tak betul cakap seorang kan dalam handphone lah macam tu. So aku tak nak lah macam orang perasan pula aku buat video kan. So aku buat video pun macam macam ni macam tu. So aku macam malas lah aku nak rakam, aku beli je lah. So aku ada beli air juga, aku pergi Mixu tadi, aku beli air Mixu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku punya ni mikrofon punya yang dia punya adapter dia tu hilang. Dia bukan hilang, dia terjatuh. So aku pun puah mencari-cari, aku tertonggeng-tonggeng tengok kat bawah kereta ada ke tak. Kalau tak macam mana aku nak buat konten weh. Macam mana aku nak buat konten. Nanti kau tak dengar suara aku. Aku aja bercakap je tapi kau tak dengar suara aku. So guys, kan. Jadi inilah bahan-bahan untuk buat puding rosti dengan sos custard. So ini je bahan-bahannya. Kita ada roti, kita ada kismis. So by the way, kismis tadi aku lupa beli tau dekat Tengah Manja. Aku dah siap-siap bayar dah. Alamak, lupa nak ambil kismis. Aku dah beratur dah, aku malas nak pergi pusing balik. Sebab ramai orang kan. So aku beli dekat kedai lain. Kismis, kita ada fresh milk, kita ada gula, kita ada 5 biji telur, kita ada susu cair dan juga kita ada margarine. Tu je. Simple bah. So yeah guys, lupa lagi satu bahan dia, essence vanilla. So sebab kita letak telur kan, so kita kena letak essence vanilla lah. Takut nanti puding kita banyak bau hanyir pula. Kita nak buat puding roti. So yang kita perlukan dulu adalah kita perlukan fresh milk. Fresh milk ni kita perlukan dalam separuh je lah, separuh kotak. Sebab separuh lagi kita akan buat kuah dia lah. Korang nampak Tak nampak bagi tahu tau. Okay, kita perlukan separuh je. Sekejap, aku nak adjust. So kita perlukan fresh milk separuh kotak. Agak-agak je. Okay, yang ni kita nak buat kuah dengan roti. Gitu. So sementara korang tengah buat ni kan, korang panaskanlah dulu oven. Nanti bila dah siap, korang tinggal bakar je lah. Tak adalah nak menunggu untuk masak kan. So kita perlukan susu cair. Sekejap aku nak buka. Cara buka susu cair zaman dulu-dulu kala ya. Ambil penumbuk ni, lesung batu ni. Pisau. Betul. Satu lagi. Begitu. Dan kita tuang. Ni pun kita buat dalam separuh tin sahaja. Sebab separuh lagi kita nak guna untuk buat sos dia lah. Dan kita perlukan mungkin dalam 3 biji telur. Sebab kita guna roti pendek je. So kita guna dalam 3 biji telur. Telur ni kita kena pecahkan dekat mangkuk asing ya. Sebab takut nanti ada telur tembelang nanti kan. Dah kena buang semua. Dengan susu-susu pun kena buang. So, Allah. Sorry. Habis aku main campak je telur. Sorry korang kalau terpusing-pusing. Terpusing Syamil. Sorry. 3 biji dulu. Kita tengok macam mana. Okay, then kita kacau. Tak payahlah kot. Sebab kita just nak bagi telur tu. Nak check je telur tu. Okay ke tak kan. Sambil kacau letak esen vanila. Nampak tak? Esen vanila ni dalam 1 cup. Esen vanila dalam 1 cawan saja. 1 cup dia lah. 1 penutup. Alamak. Aduh. Minta maaf lah dulu saya tak pergi sekolah. Tiba. Dan kita perlukan gula. Gula ni adalah untuk bagi dia rasa-rasa manis lah macam tu. Kalau korang rasa nak sihat, korang letaklah madu. Korang jangan letak madu suami korang pula. Jahanam. Dia tak pecah ni geram aku. Okey. Lepas tu kau masukkan gula. Aku rasa masukkan dah. Masukkan lagi sikit. Okey. Itu sahaja. So korang sementara menunggu korang susun-susun nanti roti, kita akan panaskan dulu oven. Okey, oven kita akan panaskan. Okey, aku lupa nak keluarkan mendalam. So untuk puding roti ni kita perlukan dalam suhu 150 untuk 30 minit. Sekejap, 30 minit. 30 minit. Api atas bawah ya. Mana api? Okey.
Betul lah ni. Okay. So korang kalau tengok, ni lah dapur aku. Tiba. Kita perlukan roti. Okay guys. Ini bahan utama untuk membuat sos puding roti nanti. Tepung jagung. I nak susun I punya roti. I want to put my roti inside this, and we pour the all the green ingredients milk in the this one lah. Ayo. Tujuan utama tepung jagung ni adalah untuk memekatkan kuah puding roti tu nanti. Tak adalah ada cair sangat. Tapi nanti aku akan tunjukkan lah. Sekarang ni aku nak susun dulu roti dulu dengan sudu kayu rameng ni. Kita select lah sikit ni. Aku susah lah nak tunjuk gini kejap. Okay, kita akan lekat-lekatkan dia macam ni. Bukan lekat-lekat lah. Kita akan select-selectkan majri ni supaya dia tak lekat lah dekat kita punya loyang ni nanti. Lepas tu ni roti ni korang cari-carikan lah mula-mula. Korang ambil dulu segumpal majri ni, and then korang sapu-sapu. Ikutlah korang nak susun ataupun korang nak koyak-koyakkan, terpulang pada pilihan masing-masing lah. Begitu cerita dia. Gitu. Kalau tak ada cerita macam tu. Korang sapu-sapu majri. Guna roti ni sampai penuh loyang. Macam tu. Okay korang, seperti yang korang tengok di skrin korang sekarang ni, aku dah cari-cari roti ni. Ni baru separuh layer je tau. Okay, tadi aku dah cari-cari dan aku dah tabur gula sedikit. And then kita akan taburkan kismis sikit. Begitu. Okay korang, okay sekarang ni aku dah betul-betul penuhkan roti dalam loyang ni. So kita akan tuangkan susu yang kita buat tadi. Kita tuangkan sedikit demi sedikit. Dan bagi dia meresap. Okay. Then tuang lagi. Kita akan bakar ke dalam oven ni. Oven pun dah panas. So kita akan gitu. Bakar dalam 25 ke 30 minit ya. Okay, so jadi sementara kita masak, kita bakar puding roti kita akan buat kuah dia lah. So aku masukkan yang baki ni. Susu baki ni boleh je. Okay, tak apalah ada telur pun. Lepas tu kita akan buat kuah dia lah kan. Letak susu cair. Kita letak sikit je kot. Okay, boleh lah. Cukup lah kot. Coba vanila seperti biasa. Nak bagi dia ada rasa vanila lah. Sebab dia kuah vanila kan. Vanila custard gitu. Okay, lepas tu kita masukkan 1 sudu kecil tepung jagung. Ini adalah untuk susahnya. Okay, kita letakkan sikit je. Ni untuk bagi 1 sudu besar kot. Untuk bagi pekat ke 1 sudu sederhana. Gitu. Sebab tak nak pekat sangat, nak manja-manja je. So kita kacau dulu. Kita akan letak gula. Gula ni kena banyak sikit sebab kita nak manis-manis. Mungkin dalam 3 sudu dulu. Okay, nanti kita baru adjust dia punya kemanisan dia. Sebenarnya, guys, tak perlu letak gula sebab saya sudah manis. Nampaklah anak dara buat kerja. Sepah. Anak siapa lah ni? Sepah apa benar? Tu siapa punya tu? Infinity Stone. Ni kalau ketuk kepala anjing ni, anjing ketuk balik pada aku ni. Kita akan kacau kuah dia sampai mendidih. Kalau dia dah mendidih tu kira dah siap lah. Alright, sekarang ni kita akan masak kuah sos puding custard. Tapi sebenarnya aku tak letak custard pun. So aku letak tepung jagung ni sebab aku tak nak lah tepung custard kan, sebab letak tepung jagung nanti pekat sangat. So api dia kena perlahan je. Api kecil je, jangan besar-besar tau.
Sebab susu ni dia cepat hangit. Walaupun api sederhana pun dia akan hangit. So korang tak boleh nak biar. Korang kena sentiasa kacau. Nanti kalau dia mendidih tu tandanya dia dah masak lah. Macam tu. Nak buat apa ni? Roti tak masak lagi. Susu tak masak lagi. Tak boleh. Pening. Korang rasa bosan-bosan kan? Semua tak masak lagi. Korang basuhlah dulu. Ni gitu. Basuh. Ni pun basuh ni tin ni. Basuh. Boleh guna. Nampaknya susu kita dah pun mendidih. Nampak ada pekat. Nampak tak dia pekat? So yang ni dah siap lah. So kita boleh tutup api dah. Tadi dia macam kurang garing. So aku akan tambah lagi 5 minit di bahagian atas saja untuk kita garingkan dia punya roti itulah. Sebab nampak dia macam pucat-pucat lagi, macam tak masak lagi. Okay. So kita akan tambah 5 minit lagi dan kita tunggu sampai puding roti tu masak. Lepas aku rakam tadi kat situ, muka aku separuh. Aku malas dah nak record lagi. So aku buat kamera depan lah. Tapi kamera depan sebab aku rakam guna phone je ni. Tadi ya. Panas bongok. Bon. Inilah dia puding roti yang Nadia buat tadi. Yang kita buat bersama-sama lah. InsyaAllah korang akan buat juga ya. Senang sangat. Bahan dia pun mudah. Just celup. So inilah hasilnya. Yang aku kata tadi kurang garing kan. Yang ni. Kejap aku nak ambil sudu air ramen jap. Gitu. Okay. Kita akan konyek. Potong. Tak senonoh lah aku potong macam ni je. Kan? Nampak tak dia punya texture dia? Oh. Nampak tak? Very the wow. Weh, aku excited lah sebiji macam video kaya rame. Weh, kuat. Jadi ini kuah puding roti tadi. Nampak tak ni? Nampak? Aku letak tepung jagung kan? Tu dia macam pekat macam tu. So kita tuangkan ke atasnya. Macam itu. Siap. So aku nak rasa puding roti dengan kuah dia. Bismillah. Sedap korang. Sedap weh. So terima kasih korang kerana menonton video ni sampai habis dan I hope you guys will buat juga puding roti ni. Okay? Sangat senang, sangat mudah. Dia simple je, bahan dia pun simple. Kalau ada macam roti yang tak guna kat rumah tu, boleh buat puding roti. Nanti bakteria dekat roti tu pun akan termampus. Begitu. See you guys. Bye-bye.